Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti cadangan bekerja dari rumah atau work from home untuk pastikan beberapa perkara terselaras. Ini untuk sektor awam. Hasil daripada perbincangan itu akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat insya-Allah pada Selasa depan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan supaya semua kementerian dan semua menteri melakukan sesi libat urus dengan industri di bawah kementerian masing-masing untuk mendapatkan maklum balas, pandangan, dapatan, kesan yang mungkin dirasai oleh industri tersebut akibat daripada pergolakan di Asia Barat. Dan hasil daripada sesi libat urus itu akan dibawa pertama ke mesyuarat Jemaah Menteri pada minggu hadapan pada hari Selasa. Wakil-wakil industri juga akan dijemput untuk melakukan pembentangan bagi pihak industri masing-masing di mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang akan datang, M10.